Hari ini hari Jumaat pertama dalam bulan Oktober. Jom Ustaz nak ajarkan cara bagaimana agar Allah memberkati sepanjang rezeki kita di sepanjang bulan Oktober ini. Apa kata ambil peluang Jumaat pertama ini dengan bersedekah walaupun hanya dengan RM1. Kemana nak sedekah tu? Tak kisahlah ke mana-mana pun. Tapi kalau bersama dengan Ustaz nak cadangkan RM1 kita untuk pembelian tanah masjid pertama kita. Ya, di atas tanah ini akan ada masjid, rumah anak yatim dan juga asnaf serta tahfiz yang akan sentiasa diharmonikan dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Untungnya kalau RM1 kita sampai ke sini. Kalau sesiapa yang dah bersama, tolong sebar-sebarkan agar pahala setiap orang yang menyumbang itu sampai juga kepada kita. Mungkin kita bagi RM1 je, tapi orang lain yang bagi RM5, kita dapat pahala RM6. RM1 daripada kita, kebaikan orang lain disebabkan dakwah daripada kita. Tunggu apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Boleh pergi kepada link bio kami dan hubungi kami segera.